Tahun 2020, harga gold bar 50 gram ni hanyalah sekitar RM10,900. Namun pada tahun 2025, nilainya sudah meningkat kepada RM30,200. Bayangkan dalam masa 5 tahun sahaja kenaikan sebanyak RM19,000. Itulah bukti bagaimana emas melindungi nilai kekayaan. Sebaliknya, kalau kita hanya simpan duit RM10,000 dalam akaun bank sejak tahun 2020, nilainya kini sudah dirompak inflasi. Walaupun nombor dalam akaun nampak sama, kuasa beli duit itu merosot jauh. Untuk elak simpanan tuan-puan terus dihakis inflasi, pecahkan simpanan kepada beberapa portfolio. Simpanan tunai di bank cukup untuk 1 hingga 2 bulan perbelanjaan. Simpanan di SB Tabung Haji dan KWSP sesuai untuk perbelanjaan hangus dan simpanan kecemasan 3 bulan gaji. Simpanan emas pula untuk jangka masa panjang, melindungi nilai dan bina kekayaan yang sebenar. Setiap portfolio ada peranan dan kelebihan masing-masing. Jadi penting untuk kita faham fungsi setiap satu. Seperti kata pakar kewangan terkenal Malaysia, Tuan Azizi Ali, simpanan emas adalah aset pelindung nilai yang terbaik untuk jangka masa panjang. Jika tuan-puan menyimpan emas sejak tahun 2020, tuan-puan sudah menggandakan nilai simpanan tuan-puan pada hari ini. Tapi kalau belum bermula, hari ini adalah masa yang terbaik untuk bermula. Nak mula menyimpan emas ataupun alih sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Mas Get Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!